Ugreen kolaborasi dengan Genshin Impact. Dia, kalau korang tak tahu, Ugreen tu brand power bank dan macam-macam lagi lah aksesori komputer. Jom kita unbox. 1, 2, 3, boom. Cuba tengok tu. Lawa gila weh. Ini dia punya karakter Genshin Impact. Kalau korang tak kenal, nama dia Kinish. Kita ada dia punya kad ucapan. Korang boleh baca dekat sini. Tada! Hoi, lawa kan? Ada banyak betul barang daripada Ugreen. Dan ni semua barang yang dah ada, tapi dia ada branding Genshin Impact. Specifically karakter Kinish ni. Kalau korang kenal, mesti korang peminat Genshin Impact lah. First kali kita ada braided charging cable, USB Type-C to Type-C. Lepas tu kita ada wall adapter, charging wall plug 65 watt. Memang betul-betul laju. Kita ada juga yang style 3 pin. Yang ni punya charger boleh pakai dekat Malaysia. Dan next kita ada power bank yang style tower version. Memang betul-betul panjang dan tinggi. Yang ni kelajuan dia 130 watt total output dan dia punya capacity 20,000 mAh. Dan cuba kita try on, tengok macam mana rupa skrin kat dalam. Tengok. Ada Genshin Impact punya style kan? Wow. Charger ni aku memang suka lah sebab dia punya skrin ni ada macam-macam information. Contohnya macam korang punya charging speed dan macam-macam lagi. Yang ni kita ada wireless charger, key wireless charging. Dan kat sini ada sedikit logo Genshin Impact. Kita boleh letak handphone untuk charge secara wireless kat sini. Dan yang ni pula kita ada pop socket. Yang ni untuk letak dekat belakang smartphone lah. Dan dia boleh extend macam ni. So kalau korang nak pakai, dia boleh hold phone korang macam ni je. Memang senang. Bukan setakat tu je tau. Ada lagi tau kompartmen kat dalam ni. Cuba tengok. Banyak betul weh. Ni kita ada plug macam style Instagram punya posting. Mungkin boleh letak gambar kat belakang ni lah kan. Macam nampak macam filter lah. Lepas tu ni kita ada, aku rasa macam magnet kot. Tengok belakang ni macam ada magnet. Mungkin untuk letak dekat peti ais. Dan kita ada lanyard. Ni lanyard. Kita boleh sangkutkan kat mana-mana je. Mungkin boleh sangkut dekat kunci kereta. Lepas tu yang ni kita ada, nampak macam plug. Dan kalau kita letak macam ni, boleh letak dekat meja, jadi macam hiasan. Dia ada lagi satu pack ni. Aku rasa ni mungkin binatang peliharaan dia lah. So kita boleh letak dekat sini. Dia jadi macam tu. Satu set. Dan last kali, ini memang betul-betul last. Kita ada pouch bag, Genshin Impact pouch bag daripada Ugreen. Boleh letak macam-macam aksesori dekat dalam bag ni. So itu dia guys, semua barang-barang Ugreen yang ada kolaborasi dengan Genshin Impact dan dia punya karakter Kinish ni. So dalam banyak-banyak produk Ugreen ni, yang mana satu yang korang paling minat? Cuba komen kat bawah.